Kecil hati ke, mudah-mudahan doa itu Allah kabulkan kan, daripada doa-doa kalian tu benda baik, kita aminkan je, tak ada apa saja. Ditebak hamil, penyanyi Amira Othman mengakui insiden dimasukkan ke ward beberapa hari lalu sebenarnya berpunca daripada masalah bronkitis. Tidak melenting, Amira atau nama sebenarnya Nadia Amira Othman, 32, menyifatkan spekulasi yang bertebaran sebagai satu kelaziman selain meminta orang ramai mendoakannya dan suami Fatah Amin. Doakan yang baik-baik, kalau ada rezeki, ada berita baik, sesuai pada waktunya saya akan kongsikan. Saya masuk hospital sebab bronkitis. Waktu itu saya sukar untuk bernafas. Kebetulan saya dan suami dijadualkan menjalani kerja penggambaran di Korea Selatan. Jadi saya ke hospital mendapatkan rawatan. Tapi disebabkan keadaan tidak mengizinkan, doktor menasihatkan saya tidak pergi. Kemudian spekulasi hamil timbul. Ada pula, itu biasalah kan. Saya ni dari zaman anak dara pun ada macam-macam spekulasi muncul. Saya cuma harap doa yang baik-baik daripada kalian, katanya ketika ditemui di program Meletup malam tadi. Mengenai tahap kesihatannya ketika ini, penyanyi juga pelakon itu bersyukur apabila semakin pulih, namun mengakui masih mengalami batuk ringan. Alhamdulillah sekarang sudah beransur sehat. Sebenarnya ini kali kedua saya berdepan serangan bronkitis. Mungkin tubuh saya agak sensitif keluar hari-hari dan kita tak tahu keadaan sekeliling macam mana. Cuma benda pun nak jadi reda sahaja, ujarnya. Pada masa sama ditanya sama ada pertanyaan atau tebakan ramai mengenai zuriat mengganggu emosi. Katanya itu lumrah untuk pasangan baru berkahwin. Benda baik kita aminkan. Belum kahwin orang tanya bila nak kahwin. Dah kahwin tanya bila nak ada anak. Dah ada anak pertama tanya bila nak anak kedua. Saya rasa itu perkara biasa, saya tak ambil hati pun. Mudah-mudahan ucapan dan pertanyaan jadi doa, Allah makbulkan, katanya. Ansur pulih lah, tapi ada lagi belum fully recover. Saya sebenarnya hari tu warded disebabkan bronchitis. So saya sebenarnya dah, ini kali kedua saya kena. Saya sedikit sensitif lah, especially yalah kita tak tahu apa environment kan. Lepas tu yalah kita pun keluar hari-hari kan. Tapi lah benda nak jadi. So hari ni saya alhamdulillah saya rasa beransur pulih, cuma batuk kan ambil masa sikit lah nak baik. Berisi mana tu lemak. Saya mohon doa yang baik-baik lah kan. Kalau ada rezeki, ada berita baik sesuai pada waktunya, saya kongsikan. Tapi buat masa ini, hari tu punca saya warded adalah kerana bronchitis lah. Saya pun suka nak bernafas yang tu. Lepas tu kebetulan saya ada shoot di Korea kan. So menyebabkan saya ke hospital lah untuk ambil treatment. Tapi disebabkan keadaan saya tidak mengizinkan, doktor-doktor pun tak advice untuk pergi kan. Itulah punca saya ke hospital sebenarnya. Yang lain-lain spekulasi tu biasalah kan. Saya ni dari zaman anak dara pun macam-macam speculationnya. Tapi saya harap doa yang baik-baik sajalah dari kalian semua. Yalah, benda baik kita aminkan. Biasalah belum kahwin tanya bila nak kahwin, dah kahwin tanya bila ada anak kan. Anak pertama bertanya anak kedua. Saya rasa itu lumrah lah. Tak ada apa yang harus saya ambil hati ke, kecil hati ke. Mudah-mudahan doa itu Allah kabulkan kan, daripada doa-doa kalian tu benda baik, kita aminkan je, tak ada apa saja. Assalamualaikum. Anasayo. Saya orang Japan lah. Dia kata dia orang Japan. Kita Sonata 2002. Fatah Amin kat mana? Kita orang dekat Nami Island. Ya. Try apa tu? Lagi sangat. Cakap Korea belum? Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Dah. Kak Long macam mana? Kak Long alhamdulillah getting better korang. Ni hasil daripada doa korang.